kusam boleh, oily skin boleh pakai, boleh campur dengan retinol tak? Cara dia adalah kalau kusam jawapan dia boleh. Kalau oily boleh pakai tak? Boleh. Tapi awak tak boleh expect lah dia kurangkan oily awak. Sebab kalau awak tanya dari segi kalau kulit oily, boleh tak pakai treatment ni? Dia okey dari segi dia punya ingredient. So dia boleh pakai. Adakah boleh campur dengan retinol? Jawapan dia boleh. Tapi kalau awak isu kulit awak nak betul-betul dapat result, better awak asingkan. Jangan campur dalam satu layering. Kalau hari kena pakai retinol malam, ataupun awak ni pakai yang ni jenis malam, okey, retinol pun pakai malam. Jangan pakai satu malam yang sama. Kenapa? Kadang layering dua-dua tu, yang ni dia ada fragrance, retinol pula dia ada potensi irritate. Takut bertembung dengan benda-benda tu. Kenapa fragrance dengan potensi irritate tak boleh? Fragrance ni kalau kita pakai, dia ada possibility irritate juga. Kalau tak kena pada situasi kulit. Macam mana nak tahu situasi kulit tu tak kena? Yang ni dah di-guide dalam buku ni. Bila dia tak kena digabungkan dengan benda tu, dia akan mencetuskan breakout. So kita tak mau. Better awak asingkan. Kalau awak pakai melanon pagi pun boleh, ataupun retinol malam. Ataupun kalau retinol malam ni, melanon malam esok. Macam tu boleh.